Ditertawakan oleh gadisku namanya Husna. Oh Husna, orang secantik nama. Cantik luar, cantik dalam, cantik macam mama. Hati macam grandmanya, anginnya macam papa. Kalau dah merajuk nampak kunjung sampai sana. Sekarang ni kita nak berak guys. Oh my god. Kita pergi seorang-seorang je. Itu sekarang dah pukul 11. Aku tak ada bateri. So aku cucuk je lah. Baik. Itulah, itu je. Makeup aku guys. Oh my god, sampai sini je aku rasa sampai 40 minit. Ya, habis makeup weh. Makeup weh. Ini petang guys. Banyak ni. Sejuk sejuk. Masuk JM sekarang. Ramai juga. Kita dah sampai dekat tempat. Okay guys, kita dapat beli. Banyak dah berubah lah. Banyak berubah. Apa ni? Kita pergi ke blok tu. Kita pergi ke blok baju sekarang. Kita ada beli. Saya nak pergi tengok sebab mata je setengah tengok je. Cantik ni baju. Oh my god. Macam-macam ni baju ni. Nanti jalan-jalan dulu. Sekarang nak jalan-jalan dulu. Cari baju. Jangan cari baju ni. Banyak sangat baju kat rumah. Panas-panas juga. Nak apa. Sekarang ni dah beli ni. Selesai. Kita beli barang lain pula guys. Aku nak tengok supermarket dekat bawah yang tempat aku selalu beli. Aku tak tahu sebab dah lama gila aku tak pergi sini. So banyak benda yang berubah. Tak tahulah ada lagi ke tak sebab mata tu. Tapi aku nak tengok kat bawah lah. Tengok my outfit. Agak gelap je muka ni. Tapi tak apalah. Bisa boleh lah. Tengok. Oh ni. Guys, ni okey tak? Okay, ini spek ketiga guys. Ada lain.
Sekarang aku keliru guys. Nak yang mana? This one. Warna purple. This one. Warna ni, warna ni. Ke kelabu. Ke warna hitam. Saya nak yang biasa je. Saya tak nak sebiji macam tu. Boleh. Cumanya clarity dia beza tau. Yang pakai ni brand Kodak. Betul. Brand Kodak ni dia punya lens dia nampak lagi HD. Sebab dia punya clarity lens tu berbeza. So kalau contoh ambil yang biasa, ambil yang sama jenis lens juga. Maksudnya dia punya spheric lens. Jangan terlalu jangan ambil spheric lens, ambil aspheric juga. Maksudnya dia punya lengkung tu lebih kurang sama. Cuma kita downgrade dia punya brand je lah. So jangan ambil yang So betul-betul basic. kalau contoh sama berapa? Kalau ikutkan. Saya bagi dua pilihan sama ada ini ataupun yang ini. Kalau ini dia sama je fungsi dia, cuma lain brand. Murah sikit lah kalau ini. Tapi yang ni kira downgrade, cuma dia punya jenis lens tu, yang ni dua-dua sama je. Dia guna Apa yang spheric beza? lens. Jenama. Jenama. Kalau pakai ni branded punya Kodak, akan mahal sikit lah lens dia. Betul. Kalau yang ni murah sikit, ni hari tu mungkin awak beli dalam 300 lebih tu. Betul. Dia punya cermin saja kan. Betul, cermin saja. Dia belum bingkai-bingkai lagi. So kalau contoh ini murah sikit tapi fungsi sama untuk malam, komputer, handphone, matahari. Yang ni cuma sama. Cuma lain brand je. Kalau yang ini dia downgrade lagi. Cuma yang sama ni semua ni dia guna spheric lens. Aspheric lens. Dia tak melengkung sangat. Ada satu lagi jenis lens yang ni. Sama je. Ini yang package kat luar tu. Dapat free. Tapi lens dia memang curve. Dia macam mangkuk sikit. So kalau kita tengok antara ni dia beza lah. Nampak ada lagi melengkung. Ni sama je. So kalau yang ni saya tak berapa recommend sangat kalau nak ambil antara dua ni lah kalau saya cakap nak biasanya ni lah dapatnya. package. Dia lens dia memang lengkung. So antara dua ni pun kita ada bagi diskaun juga. So kalau silau dia ada ni lah. Protect juga ke? Yang ni still ada protection juga. Ini sama. Sama. Cuma yang ni dia untuk lebih pada UV saja. Kalau yang ni sama macam awak pakai untuk night driving, komputer, untuk LED, untuk matahari, UV semua dia block lah. Yang ni cuma untuk UV saja. Tapi dia jadi mahal. Kalau kat sini tengok mahal tau, dia punya lens RM350. Disebabkan dia pakai. Kenapa dia jatuh 70? Sebab kita bagi diskaun. Dia ikut kedai kan, ada kedai jual RM90, ada kedai kita RM70. Dia jadi mahal disebabkan yang kita cakap tu, jenis lens. Betul. Ada yang macam branded lagi, macam Koya Design, dia pakai double aspheric. Macam ni dia lagi straight. Lagi mahal lah kos dia. So macam yang ni dia murah je, RM80. 1/5 GB 400 80. So boleh dia bagi free. So macam yang belakang ni tak boleh nak bagi free. So kurang-kurangnya kita boleh dia dengan harga murah je lah, itu je. So 350 jadi 70. Yang itu 200 kepada 4,5. So ni yang sama awak pakai. Okay. So saya nak tanya contoh ni sekali dengan ni berapa ni? 168. Sebab Okey. ni kan 98 kan. Tambah 70 jadi 168 lah. Kalau ni 168, kalau yang ini dia akan jadi sepatutnya 298. Tapi biasa kalau kedai sini lebih kaya. Kalau first customer biasa saya akan bagi murah daripada harga asal. Sepatutnya 298 kan, dia 298. Dia bisa bagi 2,5. So first customer biasa saya akan bagi murah. Sekejap, saya kena fikir. 2,5 168 kan? Beza 82 ni. Betul jauh dengan harga yang dulu. Sebelum kau dah kota, so tak boleh nak turunkan sampai Shensi, takut tak boleh pakai lah. Takut rosak kan mata saya. Takut orang tadi nak adapt benda tu. Sebab dah biasa kan. Sebab saya
juga cermin mata saya tukar. Tapi sama yang tak pernah tukar lah. Maksudnya Maksudnya biasa. memang pakai Kodak ni je. Ha. Sebab Kodak dia je orang pakai film dia pakai lagi sebenarnya. Lagi-lagi kalau contoh waktu daripada pakai Kodak terus ke basic dia tu lagi dah tak boleh pakai. Boleh lah yang ni. Saya nak ini. Kita guna power lama kan? Power lama. Ini je. Maisha buka tu. Bagi 2.5. Guys, tempat yang salah lagi. Tak ada guys, aku bawa di cermin mata. Saya tunggu badannya. Baru. So sekarang ni aku nak beli tudung. Tudung dengan harga RM7. Warna kelabu. Tak tahu dia kelabu mana ni orang pakai. Hitam satu guys. Warna apa yang kita tak ada? Warna is cherry guys. Tak ada. Warna ni. This one. Beli. Tunggu kedai tak mati lagi guys. Alhamdulillah aku beli. Sekarang ni kita nak ambil spek mata aku guys. Ready ke barang aku beli. Oh my god. Ini spek mata kita siap. Tapi kita dah sampai. Pula tinggal. Nasib baik. Daripada sana nom. Ada power. Tapi saya dah nampak lah dia punya tu. Dah nampak dia punya coating. Betul. Okey, terima kasih Aku lupa bunga aku guys. Aku boleh lupa bunga aku.
tidak. Weh, bunga ni RM10 weh. So sekarang kita nak beli makanan. Alamak, aku takut. Macam nak beli makanan. Nak cari makan. Kita ada bunga. Wah, lawainya bunga ai. Aku boleh simpan sampai dia tak layu. Boleh simpan. Tapi hari ni memang boleh habis 200 setengah, 200 setengah, 300 setengah. Ada 500 lebih baik. Aku habiskan duit aku kepala otak dia. Macam kaya kan? Tapi sebenarnya tak kaya kan. Aku tak tahu lah duit tu. Aku percaya. Aku sekarang ni tengah percaya rezeki ni. Tunggu duit OT masuk. Aduh, duit OT tak masuk lagi. Pasal apa lah. Dulu kaya lah. Sekarang macam entahlah, tak tahu lah. Boleh lah. Oh my god, ni aku punya betul lah CPH aku 375 dengan 350. Tada, kita. Sekarang aku dah beli cat mata ni. Aku nak pakai cat mata ni sekarang, tapi tak boleh live aku ke tengah pakai lens. Ni cabut lens. Ni cabut lens. Tada. Smart. Ni sebab mata aku baru baik. Tada. Tada. Ding 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 ding. Bismillahirrahmanirrahim. Set mata baru guys. This one. The one. Oh my god. You so pretty. Cantik. Set mata baru aku. Tudung aku beli. Ayah. Ini aku beli. Anak tudung aku beli. Baju aku beli 2 pasang. Seluar. Oh my god. Gila guys, raya sakai ni. Boleh habiskan 500 lebih. Jomlah kita balik guys.
my god guys, sekarang kita dah sampai. Oh my god, dah gelap gelita muka gua. Ni sakit kat mata. Aku tak faham ni kenapa motor tu dia ramai bawa betul-betul balik lah. Dah lah banyak barang, boleh dia pusing macam tu je. Cantiknya bumi kita. Tengoklah kat sana tu tengah ramai. Aku lupa hari ni solat Jumaat. Patut ada ramai. Hari Jumaat pun ramai dekat sana. Okey lah, itu saja video kali ni. Korang jangan lupa subscribe dan like dan share. Bye bye. Kita jumpa lagi next video. Okay, bye bye. Bye bye guys. Bye bye. Bye bye. Hi guys. Okay, kita nak tunjuk smart mata kita nak pakai. Aku dah buka lens dah. Tengok, tak pakai lens, tak pakai hati ni. Okay, kita dah sampai rumah. Sekejap je. Oh my god, kita shopping sampai pukul 2 lebih. Daripada aku pergi tadi pukul 11 lebih. Alamak, bising lah lori ni. Okay, kita terpaksa buat kat luar guys. Tada, the wine. Oh my god. Okay, ni aku first time beli dekat kedai ni. Sebab kedai aku yang lama tu dia aku tak tahu dah dia tutup ke, dia dah tak jual ke, aku tak pasti. Tapi aku cuba try beli kat tempat lain. Dan aku ada nampak, aku lalu 2 kali aku jalan kat situ. So aku lalu kat situ, aku memang okey, kedai ni memang banyak spek mata. So aku tengok dulu. Itu abang tu tegur aku kan. Abang dia kata, ni adik nak cakap apa? Adik berkenan ke? Saya nak tengok dulu. Tiba-tiba aku terbeli guys. Bahaya tau bila ada duit ni. Duit sebenarnya bahaya tak? Okay, tada. Oh my god, lawannya boleh pakai esok. Okay, yang sure spek mata ni dia tak ada macam hitam-hitam macam tu. Tengok ni Blu-ray. Oh my god, aku beli spek mata lama aku lagi mahal. Ini spek kedua aku, guna duit aku sendiri juga. Oh my god, terasa sakit tu. Tapi aku okey je. Katanya weh, nampak lain ke? Alamak, macam pening sikit lah. Hai, nama serius nak. Weh, nampak net weh. Hai, nama serius nak. Weh, ya Allah, nampak cute. Nampak lain kan? Okay, aku jarang beli spek mata macam ni. Kalau bulat, ketak sini ada. Macam ni, petak macam ni pun ada. Macam ni pun ada. Okay, aku dah boleh buat spek-spek. Tapi spek-spek aku semua ada patah. Ada yang dah buruk. Aku memang tak setil dengan satu benda. Sana ini Blu-ray tau. Kalau buat komputer apa-apa dalam gelap boleh pakai. Nanti aku dah tak pakai dah yang lama punya. Sebab aku pakai baru. Oh my god, sangat betul. Ya. Okay, bye-bye guys. Itu je daripada saya, Husna Izzati. Bye-bye. Korang jangan lupa like, subscribe dan share. Bye-bye, kita jumpa next video. Apa dah malam ni kita balik. Dadar. Oh my god. Tak tahu lah ni dah beli ke belum. Aku dah beli warna kelabu. Ni tak pernah beli warna ni. Ini tu dalam kecil.
je. A la noche llega algún día, la sangre estalla y caíste en cornisas, y el cuerpo tibio no te deja pensar. Si te gustó, no niegues con risas, no hay verdad más grande que diga que a buena racha después a remar. Si te quedas, no vengas con listas, ni con medidas que corten las risas. Este conteo se va a terminar. La melodía que suena enseguida es el latido que ponen los días, y tus canciones se cubren de mar. Si te vas, no vuelvas con prisa, ni con medidas que corten las risas. Este goteo se va a terminar. Wah, sejaknya guys. Okey juga ni ngah. Balik NP dia banyak tau. Oh ya juga ni. Expired date dia lama sampai bulan 7. 2027. Okey ah. Oh, ambil kat bawah ni ke? Minimum gila. Hari ni hari kedua dekat nak puasa guys. Kita beli dekat biskut dekat sini. Oh my god, ramai. Tengoklah sini. Inilah barang kita beli tapi tak banyak pun. Sikit je sebab kita tak makan banyak sangat. Tada, kita beli tapak kuda. Nutella, tapak kuda. Dah lama teringin nak beli tapi tak beli. Akhirnya sampai di Kelang. Okey, itu je kalau kita. Okey.